rumah landed di kawasan luar bandar ataupun kondo di tengah bandar? Yang mana yang lebih baik? Jawapannya ialah, pertama sekali, rumah pertama anda tidak semestinya perlu menjadi rumah idaman dan rumah terakhir anda. Boleh jadi pada beberapa tahun yang akan datang, anda mungkin akan bertukar tempat kerja dan tidak lagi berada berdekatan dengan rumah idaman anda. Terlalu jauh daripada rumah idaman anda itu, anda pun dah mula fed up dan mula menyewa di kawasan yang berdekatan dengan tempat kerja baru anda itu. Kalau nak jual rumah idaman anda, tak sanggup. Nak sewakan, takut tenant pula yang rosakkan barang. Dah renovate mahal-mahal tetapi orang lain yang duduk. Itu pun belum tentu ada demand. So, berbalik kepada situasi asal, solusi yang saya boleh cadangkan adalah beli dahulu rumah pertama anda di kawasan bandar. Tak perlu aim rumah landed, ambil sahaja kondo. Tak perlu besar, sekadar cukup untuk anda dan keluarga. Anda kata anda bertukar tempat kerja di kawasan yang jauh, anda masih boleh sewakan rumah anda sebab ada demand, dan nak jual rumah pun tak jadi masalah, masih ada buyer. Tetapi kalau anda jenis yang sanggup travel jauh daripada rumah ke tempat kerja anda, nak beli ke rumah di kawasan luar bandar pun tak jadi masalah. Semuanya atas pilihan anda sendiri. Nak lagi tips hartanah? Boleh follow saya.